piston ni nampak tau, 81.995. ESR Red Leo memang tak ada keluar kan, dia sampai 76 je. Tapi Red Leo Vietnam ada. Ni tengok ni, dia dah tinggi dah dekat kawah dia. Dia buat apa tu, welding dah tambah. Kalau pakai benda ni tak takut sangat. Tarik buat ni manja. Tapi kalau nak terangkan nak meletup juga. Betul juga, betul. Benda sampai. Kalau aku dah buat bush bawah tu, aku tarik sampai 35 ni tak ada kereta tu. Ni goyo. Alright gang, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to YouTube channel Dak Jam. Pada yang belum subscribe, pastikan korang dah tekan tombol subscribe, like, follow dan share follow akaun TikTok dan juga Instagram Dak Jam untuk info short yang lebih menarik. Jadi hari ni aku nak share RS single cam aku. Ramai sangat yang tanya, minta payung video, nak start dan sebagainya. Okay, sebelum aku nak payung semua tu, aku nak bagi tahu korang, yang motor ni sebenarnya aku tak nak buat video sebab video tak apa-apa nak cun, sebab masih try. So dah 2 kali dah turun enjin naik balik, top set lah. Dah sikit bocor dan sebagainya. Sebab barang agak rare nak dapat. Sebab motor ni asal twin cam, kita convert single cam. Lepas tu bila barang tu dah advance, highly modifikasi, memang susah nak dapat. Okay, jadi ni enjin lain Okay, enjin aku yang 73 sebelum ni ada kat dalam. Okay, tapi dia punya sistem sama je, single cam. Okay, jadi aku akan terang kat korang sebelum kita start lagi aku payung. Okay, ni dia RS yang aku beli pada tahun 2021 Motor ni dah 5 tahun. Okay, 5 tahun dah aku pakai RS V2 ni Okay, jadi motor ni spek dia 82mm. Okay, block dia 82mm. Okay, ada yang tanya, Dak Jam, kenapa Red Leo boleh dapat 82mm sedangkan tak ada pun jual kat pasaran? Betul. Kalau dekat ESR punya Red Leo memang tak ada 82. Dia ada last 76mm saja. Okey, jadi 82 ni memang beli dekat Vietnam lah. Okey, beli kat Vietnam dan body dia ni dah panjang 81 tak silap aku lah. Okey, ditambah pula dengan crankcase single cam ni kita buat balik untuk tapak blok single cam. Dia dah tinggi, nampak tu, dia dah macam ada spacer. Jadi motor ni kalau nak buat spek memang nak kena jack lah, sebab dia dah tinggi dah. Nampak ni aku tunjuk korang keliling. Tu depan dia, nampak kekemasan dia nampak. Ni kiri dia, tu belakang dia. Okey, jadi water pump dah tak pakai. Jadi superhead pakai 2831 tak silap aku lah, 28 betul, 2831 superhead. Okey, superhead kalau korang tengok dekat gambar tu, dia punya angle untuk spring valve dia tu memang ngam-ngam saja untuk ikat skru je. Jadi skru dia nak kena lay sikit baru boleh spring tu main cun lah, dia tak ada sangkut. Sebab single cam ni dia punya karakter dia ada limit dia tau. Jadi bila korang pakai lagi besar valve tu, sebenarnya dah tak boleh sangat dah sebenarnya. Okay, dia akan tak ada ruang untuk spring tu nak bergerak. Okay, jadi coolant yang aku pakai, radiator pakai masih radiator Umar Racing lah. Yang ni radiator LC kita ada custom sikit, bracket dia tak ada banyak lah. Okay, cuma big fan saja kita pakai. Okay, lepas tu motor ni jack dia 13mm. So atas bawah 26. Okey, jack 13, atas bawah 26. Pin atas 16mm, pin piston. Okey, piston pun pin 16 lah. Okey, pin bawah 22. 22. Right. So total body pakai SW Epo 45mm. Okey, sepatutnya spek ni boleh pakai 49, 50mm punya total body pun masih boleh pakai. Okey,
Okay, 45 ni kira paras minimum lah. Dia sedap-sedap sebenarnya 48-50 lah, sedap. Okay, untuk spek dia. Jadi exhaust ni masih lagi dalam custom. Exhaust HPSP. Okay, yang ni korang tengok manifold dia. Manifold dia memang besar lah. Manifold dia memang besar, lebih kurang berapa ni 48 ada kot. 48 ada, besar Okay, sampai belakang ni. Depan saja kita custom dia punya manifold dengan tengah. Okay, lain-lain motor aku ni masih asal lagi, tak ada ubah. Cuma spok rem motor ni memang kena tukar lah. Sebab sprocket dia nak pakai kecil lagi memang dah tak boleh. Okay, yang dekat sekarang ni aku pakai sprocket berapa aku tak ingat lah. Kurang 30 kot, 30 depan 16. So dah tak boleh. Sebab RS punya tempat sprocketnya ni, dia tak boleh nak kecil lagi tau. Dia ada limit dia. Okay, kena tukar rem Y15 ke 125 macam tu lah. Okay, jadi aku akan try start. Aku akan tunjuk kat korang dia punya respon dia. Try start Bismillah. So motor ni mal dah run sikit. Cuma tak habis run lagi lah. Okay, mungkin ada run yang kedua. Sekali je crank hidup. Kau dengar dia punya RPM lantun dia seram kan. So respon dia memang sedap lah. Kau tengok RPM dia naik turun tadi, mantap kan. Sebab blok besar, dia punya stroke pun dah tinggi. Memang respon dia macam tu kan. Okay, jadi motor ni jalan CR15. CR15 pakai RON 97 Untuk CR tinggi nak pakai RON 97 tak ada masalah. Okay, jangan korang pakai CR11 lepas tu pakai 97. Sebenarnya rugi minyak tu. Okey, tak berfungsi dengan baik. Pakai 95 saja. Ni kalau nak tune 95 pun boleh. Okey. Tapi kita nak respon yang mantap. Kita nak motor ni ada agresif. Kita tune dia CR tinggi dengan RON 97 lah. Jadi motor ni dah lebih kurang nak dekat 400cc lah. Nak dekat 400cc lah. Aku tak ingat 400cc ada lah. Okey. Jadi ada satu laluan kalau korang perasan, ni os biru kecil ni. Os biru kecil ni kita curi daripada enjin. Okey, bukan daripada enjin, daripada head pergi ke enjin. Ni daripada head. Nampak ni. Ni daripada head kita curi. Tu nampak. Ni daripada head custom. Dia terus pergi ke enjin untuk simbah dekat gearbox dia. Sebab pressure dia kuat sangat. So kita nak curi sikit tak ada masalah. Okay, pergi ke gearbox. Sebab kita nak support minyak sikit kat gearbox dia. Dekat situ ada kitaran sikit lah. Okay, setakat ni first run dah ok. Dekat dyno sini dyno mal ni dah ok. Tapi kita akan buat second run dekat dyno jet. Okay, dyno jet tu sebenarnya lebih secure lah, untuk menentukan yang betapa motor ni berjaya lah. Kalau lepas je dyno dekat dyno jet tu, dyno jet korang tahu kan dia ada load berat. Lepas tu bukan kaleng-kaleng kalau nak lepas kat dyno jet tu. Kalau lepas dyno jet maksudnya motor ni lulus lah. Okay. Jadi untuk RZ member, mungkin tak sempat aku nak bawa motor ni sebab yang pertama ada lagi benda kita nak custom. Okay, setakat ni kelas dia memang mantap geng. Okay, kelas aku tak sempat nak share korang. Kelas memang mantap. Okay, aku akan buat Y15 aku. Okay, Y15 aku akan buat spek kecil sikit daripada ni. Ni 82 aku kecil sikit. So barang semua dah ada. Okay, nanti aku akan share korang barang apa yang aku pakai untuk Y15 aku. Sebab kali ni RZ member memang kita orang nak pergi lah. Okay, aku pun dah ambil cuti. Memang aku harap
kali ni tak ada masalah yang timbul lah. Cuma aku tak confident lagi nak bawa motor ni kat RZ member. Walaupun dulu pergi Penang memang aku bawa motor ni, lock kau-kau pergi balik elok. Tapi kali ni nak pergi RZ member aku tak berapa nak berani sebab baru saja siap. Okey, sebab bilah daripada twin cam ke single cam spek besar ni. Jadi aku tak nak ambil risiko. Kenapa? Kalau jadi apa-apa nanti rosak ke apa, nanti bukan aku seorang je susah, nanti kawan-kawan yang lain pun susah. Jadi aku ambil keputusan aku nak bawa Y15 lah. Jadi Razor Member cuma Y15 aku tu spek 72 tu dah lama sangat. Nak upgrade lah. Sebab masing-masing pun semua dah upgrade mesin 76, 78, 82, engine billet semua. Sebab aku dah tinggal lama sangat dah Y15 aku. Okay. Jadi untuk hari ni episod yang RS kali ni itu saja aku nak share untuk korang. Semoga video ni beri jawapan daripada korang yang tanya tu dan bermanfaat untuk korang. Jangan lupa geng untuk like, follow dan share, follow akaun TikTok dan juga Instagram aku untuk info short yang lebih menarik. Okay, ciao.